Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada forum hari ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri Hana Humaira binti Ahmad sebagai moderator, dan terdapat 4 orang pemaju di dalam forum ini. Yang pertama adalah Puan Aina, Tuan Fatih Syazwani, Tuan Nazir dan Tuan Ahmad Zafran. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan projek utama yang menjadi tumpuan perbincangan kita, iaitu projek pembangunan perumahan yang diberi nama sebagai Citra Heights yang berlokasi di Citra, Kedah oleh syarikat ZN Venture. Projek ini dirancang khas untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi tanah pertanian di kawasan Citra dengan matlamat mengubah status guna tanah tersebut menjadi kawasan perumahan yang lebih tersusun, selamat, selesa kepada penduduk setempat. Seperti yang saya tahu, untuk maklumat semua, tapak projek ini asalnya merupakan tanah pertanian yang terletak di lokasi yang sangat strategik dan berpotensi tinggi untuk dimajukan sebagai pembangunan perumahan. Namun, sebelum pembangunan dimulakan, proses penukaran status guna tanah perlu dilaksanakan mengikut pertukaran pihak berkuasa tempatan dan negeri. Oleh itu, saya sebagai moderator terdapat beberapa soalan yang ingin saya ketahui terhadap pemaju di sini. Kita mulakan bagi pemaju yang pertama, iaitu Puan Fatih Syazwani. Boleh pihak Puan kongsikan lebih terperinci apakah perancangan khusus dari segi penggunaan tanah di tapak projek ini? Apakah jenis pembangunan atau komponen utama yang akan dibangunkan di atas tanah ini bagi memastikan kawasan ini dimanfaatkan sepenuhnya demi keperluan penduduk setempat? Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator. Bagi menjawab persoalan yang timbul berkenaan perancang khusus dari segi penggunaan tanah di tapak projek kami kali ini, pihak kami dari ZN Venture telah merangka pelan pembangunan yang cukup strategik dan secara menyeluruh serta merangkumi beberapa aspek berteruskan pelestarian dan juga memenuhi keperluan jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek masyarakat di sekitar situ. Okey, saya ringkaskan untuk kefahaman semua. Secara keseluruhannya, sebanyak 70% kawasan tapak projek ini telah diperuntukkan untuk pembangunan kediaman. Projek yang kami usahakan ini merangkumi pembinaan 100 unit rumah teres, 100 unit semidi dan juga 50 unit rumah banglo serta rumah mampu milik. Ciri-ciri perumahan ini direka khas agar selesa, selamat dan juga mendapati cita rasa penduduk serta disepadukan dengan unsur kehijauan dan juga keterangan alam sekitar. Setiap rumah yang dibangunkan ini akan dilengkapi dengan taman mini, sistem keselamatan moden dan juga parkir yang tertutup. Dan 30% parkir daripada kawasan tersebut pula dirancang untuk pembangunan pelbagai kemudahan, sokongan yang akan memastikan kawasan ini berkembang secara holistik. Antara komponen utama pembangunan selain kediaman termasuklah dengan kemudahan rekreasi, iaitu penyediaan taman awam, padang permainan, trek jogging dan juga kawasan hijau sebagai sokongan kepada gaya hidup sihat dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kemudahan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur ini merangkumi kepada pembinaan jalan dalaman, sistem saliran, bekalan air yang bersih, elektrik dan juga kemudahan telekomunikasi untuk menyokong keperluan asas dan juga lapisan penduduk. Ketiga, pusat komersial. Pembinaan ini juga merangkumi dengan deretan kedai, pasar mini, restoran dan juga permis perniagaan tempatan yang bahkan menyumbang kepada kemakmuran ekonomi komuniti setempat. Dan beberapa komponen yang lain, iaitu kemudahan kesihatan dan juga sosial, pendidikan dan juga keselamatan serta transit awam. Setiap komponen ini dirancang secara bersepadu dan selaras dengan rancangan tempatan serta memenuhi undang-undang serta ada termasuk Akta Perancangan Bandar dan Desa iaitu Akta 1976 dan Kanun Tanah Negara iaitu 1965. Kami juga menitik beratkan aspek kawasan liar tanah dan juga penilaian alam sekitar iaitu maafkan saya, bagi memastikan pembangunan ini tidak menjejaskan keseimbangan ekosistem, keselamatan awam dan juga kepentingan penduduk sedia ada. Pendekatan ini diambil bagi memastikan kawasan pembangunan ini benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat setempat serta menjamin nilai ekonomi, sosial, alam sekitar dan juga dalam jangka masa yang panjang. Terima kasih Puan Syazwani atas penerangan sebentar tadi. Apa yang saya dengar tadi, terdapat beberapa bangunan yang akan dibangunkan, iaitu perumahan seperti teres, semidi dan banglo, betul? Betul. Maksudnya dekat sini
kiranya golongan B40, M40 dan 20 boleh beli untuk rumah tu, betul tak? Ya, betul. Dan terdapat juga beberapa infrastruktur yang akan dibangunkan seperti kedai runcit. Kiranya nanti masyarakat di kawasan tu boleh menjana pendapatan. Ya, betul. Okay. Terima kasih Puan Suzani. Seterusnya, saya akan pergi ke pemaju yang kedua, iaitu Ahmad Zafran. Okey Tuan, bagi membangunkan sesuatu projek perumahan pemilikan tanah yang sah merupakan perkara asas yang sangat penting. Berdasarkan projek ini, boleh tak pihak Tuan jelaskan apakah status pemilikan tanah tapak cadangan ini? Selain itu, apakah dokumen sokongan yang diperlukan dalam proses ini serta bagaimana prosedur semakan dan lulusan di peringkat pejabat tanah akan dijalankan? Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, secara asasnya untuk kita memerlukan sebarang pembangunan perumahan, apa yang perlu adalah kita tekankan ialah status pemilikan dan kegunaan tanah. Sebagai contoh dalam konteks projek ini, kita perlu pastikan bahawa tanah yang kita nak bangunkan itu mempunyai hak milik yang sah dan kategori penggunaan tanah yang sesuai, iaitu untuk tujuan perumahan. Namun berdasarkan semakan awal terhadap tapak cadangan projek ini, kita dapati bahawa tanah tersebut masih berstatus pertanian. Maka menjadi keperluan undang-undang lah untuk kita untuk pemilik tanah atau pemaju memohon penukaran syarat tanah daripada kategori pertanian kepada bangunan atau perumahan. Dan ini juga seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965. Baik, mungkin ada yang bertanya tentang bagaimanakah prosedur ataupun proses. Baik, proses ini memerlukan beberapa dokumen penting, antaranya salinan hak milik tanah, pelan cadangan pembangunan, surat kebenaran daripada pemilik dan juga laporan cadangan pemajuan. Permohonan akan dikemukakan kepada pejabat tanah daerah dan disemak oleh beberapa agensi teknikal seperti pihak berkuasa tempatan, JPS, JKR dan sebagainya sebelum dipertimbangkan untuk mendapat kelulusan oleh pihak berkuasa negeri. Seterusnya, sekiranya permohonan telah diluluskan, pemohon perlu menjelaskan premium penukaran syarat dan juga maklumat ini akan direkod dalam dokumen hak milik baru. Jadi segala apa-apa pertelingkahan yang mungkin berisiko akan berlaku, dokumen hak milik baru ini akan menjadi rujukan utama sekiranya ada pertelingkahan di antara dua pihak terhadap satu-satu penggunaan tanah ataupun mereka ingin mengetahui syarat guna tanah tersebut. Perkara ini sangat pentinglah kerana tanah berstatus pertanian tidak boleh dibangunkan secara sah sebagai kawasan kediaman sekiranya syarat kegunaan tanah tidak ditukar terlebih dahulu. Jadi, apa yang saya nak tekankan dekat sini, penukaran ini bukan sahaja memastikan projek ini mematuhi undang-undang, malah ia juga menjamin keselamatan dan juga kelestarian pembangunan dari segi perancangan bandar. Okey, sebagai penutup saya ingin tegaskan bahawa proses penukaran status tanah adalah langkah yang sangat penting dan mesti dilalui agar sebarang pembangunan yang dirancang tidak bercanggah dengan peruntukan undang-undang tanah negara. Baik, sekian itu saja. Okay, terima kasih Tuan Zafran. Bolehkah saya tahu apakah status pemilikan tanah terkini bagi projek pembangunan Putra Heights? Baik, status tanah terkini bagi projek Putra Heights adalah status pertanian dan sekarang masih dalam proses untuk menukar kepada tanah pemilikan perumahan. Okay, itu saja. Itu saja. Terima kasih. Okay. Kita pergi ke seterusnya pemaju yang ketiga. Seperti kita tahu, setiap pembangunan akan menilai ataupun berlakunya penilaian ciri-ciri tapak sebelum melakukan sesuatu pembangunan. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Tuan Nazir, dalam mana-mana projek pembangunan, penilaian ciri-ciri tapak merupakan aspek penting yang menentukan kesesuaian dan potensi kawasan untuk dibangunkan. Berdasarkan tapak cadangan projek perumahan ini, boleh pihak Tuan terangkan apakah hasil penilaian ciri-ciri tapak di kawasan pembangunan yang pihak Tuan ingin lakukan? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Berdasarkan hasil penilaian ciri-ciri tapak projek pembangunan di Citra Kedah, kami mendapati tapak pembangunan ini mempunyai beberapa kelebihan utama, terutama dari aspek lokasi, saiz, topografi, infrastruktur dan
kebercapaian. Kita lihat kepada aspek pertama, iaitu lokasi. Ini terletak bersebelahan dengan Lebuh Raya Utara dan Selatan, dan berhampiran dengan pelbagai kawasan perumahan yang sedia ada seperti Taman Mutiara dan Taman Bersatu. Hal ini menunjukkan kawasan tersebut berada dalam zon pembangunan yang sedang membangun dengan pesat. Aspek kedua pula adalah dari segi saiz. Tapak pembangunan ini berkeluasan 45 hektar, iaitu hampir 2.4 km persegi, dan berbentuk hampir 4 segi sama, yang menyebabkan kawasan ini cukup luas untuk pembangunan perumahan, infrastruktur dan kemudahan komersial yang lain. Aspek yang ketiga pula adalah ciri topografi, yang mana sebelum ini tanah ini adalah tanah pertanian, iaitu berciri landai dan rata, yang menyebabkan tanah ini sesuai untuk dibangunkan dan dimajukan. Aspek yang keempat pula adalah kebolehcapaian. Tapak pembangunan ini mempunyai akses terus kepada Lebuh Raya Utama, jalan tempatan dan jalan negeri, yang menyebabkan akses kepada bandar-bandar utama seperti Alor-Star dan Sungai Petani sangat mudah. Dan akhir sekali, dari sudut infrastruktur pula, persekitaran kawasan pembangunan ini telah maju dan mempunyai utiliti asas seperti bekalan air, bekalan elektrik dan juga sistem saliran. Kemudahan utiliti ini menyebabkan proses pembangunan dapat dijalankan dengan kos yang lebih jimat dan lebih efisien. So kesimpulannya, hasil penilaian menunjukkan bahawa tapak ini amat sesuai dan berpotensi tinggi untuk pembangunan yang mampan dan memberi manfaat jangka panjang kepada komuniti sekitar. Sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Nazir atas penerangan mengenai penilaian ciri-ciri tapak yang merupakan aspek penting dalam sesuatu pembangunan. Jadi, seterusnya kita pergi ke soalan yang kemuncak yang ditujukan kepada Puan Aina yang juga merupakan pemaju dalam projek ini. Macam kita tahu Aina, setiap projek pembangunan sudah tentu ada potensi dan juga kekangan yang ada. Kalau begitu, boleh pihak Puan terangkan sedikit mengenai perbincangan ini? Okey, terima kasih Cik Moderator atas soalan yang diajukan kepada saya. Jadi bagi menjawab soalan moderator kita, saya akan menerangkan sedikit tentang potensi peluang dan juga kekangan bagi projek pembangunan Jitra Hub ini. Okey, jadi untuk potensi peluang, yang pertama sekali adalah meningkatkan kualiti hidup penduduk. Jadi terdapat beberapa pembangunan perumahan seperti 100 unit teres, 100 unit semi-D dan 50 unit banglo yang mampu milik. Konsep pembinaan perumahan pelbagai jenis ini mampu memenuhi keperluan berbagai lapisan masyarakat, daripada golongan yang berpendapatan rendah hingga ke pendapatan tinggi. Jadi perancangan pembinaan dengan jumlah unit yang seimbang ini membantu mengekalkan kepadatan penduduk yang lebih terancam. Seterusnya adalah pembangkit ekonomi tempatan. Dalam konteks pembangunan kami, jaringan pembinaan pusat komersial seperti deretan kedai, restoran, pasar, mini dan banyak lagi memainkan peranan besar dalam merancangkan ekonomi penduduk setempat. So, pusat komersial ni yang dibangunkan ini akan membuka peluang pekerjaan atau juga perniagaan kepada penduduk tempatan, sama ada sebagai pekerja di kedai, pengendali restoran, jurujual, penghantar makanan atau juga pembantu pasar mini. Jadi secara tak langsung ini membantu mengurangkan kadar pengangguran, terutamanya dalam kalangan belia dan juga suri rumah. Yang ketiga adalah infrastruktur moden dan lengkap. Pembangunan perumahan yang terancang membolehkan penyediaan infrastruktur moden demi kesejahteraan komuniti. Antaranya termasuk kemudahan kesihatan seperti klinik dan farmasi yang membolehkan rawatan asas, vaksinasi dan pembelian ubat diperoleh dengan mudah sekaligus mengurangkan beban hospital. Yang kedua adalah kemudahan sosial seperti surau, perpustakaan mini atau juga pusat komuniti yang menyokong aktiviti keagamaan, pembelajaran dan juga interaksi sosial yang boleh mengeratkan lagi hubungan kejiranan. Akhir sekali adalah hak pengangkutan mini, iaitu hentian bas ataupun van komuniti memudahkan mobiliti penduduk, terutama warga emas dan pelajar, serta boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kemudahan pendidikan asas seperti tadika ataupun pusat asuhan menyokong pendidikan awal kanak-kanak dan sekejap kali guna sekali. Akhir sekali adalah kemudahan pendidikan asas seperti tadika ataupun pusat asuhan yang menyokong pendidikan awal kanak-kanak dan memudahkan urusan ibu bapa yang bekerja.
Okey, akhir sekali untuk potensi peluang adalah keselamatan komuniti. Bagi memastikan kawasan perumahan sentiasa selamat dan terjaga, cadangan untuk mengumpulkan badan polis mini amat bertepatan kerana kehadiran pihak berkuasa di lokasi berhampiran dapat mencegah jenayah serta memberi rasa aman kepada penduduk. Seterusnya saya akan memberitahu tentang kekangan bagi projek kami. Okey, yang pertama adalah isu kos pembangunan. Kos pembangunan yang tinggi menjadi kekangan utama kerana melibatkan perbelanjaan besar untuk pembelian tanah, bahan binaan, kos buruh serta penyediaan infrastruktur asas. Kenaikan harga bahan mentah akibat faktor ekonomi global seperti inflasi dan juga kadar pertukaran mata wang turut menambah beban kos. Jadi hal ini boleh menyebabkan pemaju menaikkan harga rumah kerana risiko untuk pemaju ni mengalami kerugian adalah sangat tinggi. Yang kedua adalah risiko kesesakan trafik. Okey, pertambahan unit perumahan menyebabkan bilangan kenderaan meningkat, terutamanya jika infrastruktur jalan sedia ada tak naik taraf. Okey, contohnya macam tak ada laluan alternatif ataupun pengangkutan awam yang efisien boleh menyumbang kepada kesesakan, melambatkan perjalanan harian penduduk. Selain itu, aktiviti pembinaan seperti pergerakan lori berat juga akan mengganggu kelancaran lalu lintas bagi kawasan yang berhampiran. Okey, akhir sekali untuk kekangan adalah gangguan alam sekitar. Jadi kita tahu yang aktiviti pembinaan ni sudah tentu akan melibatkan penambahan pokok, penambahan tanah atau juga perubahan aliran air yang boleh menjejaskan ekosistem semula jadi. Yang mana dia boleh menyebabkan pencemaran udara, air serta lapisan tanah. Bunyi bising dan pembuangan sisa binaan juga akan mengancam kesihatan penduduk. Jika projek ini dilaksana di kawasan yang sensitif, risiko bencana macam banjir kilat ataupun tanah runtuh tu adalah sangat tinggi. Jadi itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Aina atas penerangan mengenai potensi dan kekangan sebentar tadi. Okeylah, baiklah. Seperti kita tahu, setiap pembangunan tu semestilah akan mendatangkan potensi dan kekangan yang tertentu. Jadi apa yang saya nampak Puan Aina sharekan sebentar tadi, potensi yang diberi tu amatlah orang kata kuat untuk membina perumahan di kawasan tersebut. Sebab seperti yang saya dengar tadi, terdapat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi juga di masyarakat setempat di situ. Jadi saya sebagai moderator untuk hari ini berharaplah agar projek pembangunan yang akan dijalankan ini berjaya. Oleh itu, sebagai kesimpulan forum hari ini, ia telah memberi kejayaan dan serta gambaran yang jelas mengenai perancangan prosedur, potensi serta cabaran yang berkaitan dengan projek pembangunan perumahan Citra High. Perkongsian daripada semua ahli pemaju telah membuka perspektif kita tentang betapa pentingnya perancangan guna tanah yang strategik, pemilikan tanah yang sah, penilaian ciri-ciri tapak yang teliti serta mengenal pasti potensi dan kekangan projek sebelum sesuatu pembangunan dilaksanakan. Diharapkan segala maklumat yang dikongsikan dalam forum ini dapat memberi manfaat serta nilai kepada pemaju-pemaju di luar sana, tetapi juga serta meningkatkan kualiti hidup penduduk setempat dan menyumbang kepada pembangunan mampan kawasan Citra secara keseluruhan. Kita akhiri forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye Lazaf.